harga dekat sini yang atas ni, okey, daripada 10 gram ke 1 kilo, harga dia berubah setiap 20 minit. Dia berubah-ubah setiap 20 minit yang kat atas ni. Sama juga dengan 1 dinar ke 10 dinar. Harga dia berubah-ubah setiap 20 minit mengikut harga emas dunia lah. Mengikut harga emas dunia. Tapi dekat sini yang untuk small bar dan wafer ni, harga dia tidak berubah. Okey, harga dia tidak berubah. Yang small bar dan wafer, dia lambat berubah. Dia berubah juga tapi lambat. Okey, ni dekat ni yang golf bar dan wafer, yang item yang kecil bawah daripada 5 gram. Okey, bawah daripada 5 gram. So kalau kat sini 1 gram RM540. Mahal lah kalau kita beli dekat website. Kalau beli dekat website, harga dia mahal. RM540 campur dengan postage RM10, campur dengan premium RM15. RM25 lagi tambah. Bermakna dalam RM565 untuk dapat 1 gram macam ni. Ni 1 gram macam ni. Ni 1 gram emas kat sini. Okey, kalau beli kat website. Mana nak untung, simpan dah dekat account gap. Simpan dekat account gap tadi yang kat sini. Okey, ni adalah account gap. Simpan dekat sini. Gram emas tu simpan dekat sini. Bila dah banyak, withdraw, tekan saja button withdraw ni. Okey, tekan saja button withdraw, buat keluarlah item yang macam ni. Okey. Kalau kita withdraw daripada account gap ni, dia mengikut harga gap lah semasa. Harga gap semasa. Harga dekat account gap semasa. Katakan hari ni 488. Bermakna 488 lah. 1 gram kita withdraw buat keluar, dapatlah 488 campur postage RM10 dan premium RM15. RM25 lagi lah tambah. So jauh lebih untung. Kat situ ilmu lah. Ilmu macam mana kita nak untung lebih. Okey, kita nak dapat keuntungan. Kita kena buat perbandingan lah harga dua tempat tadi.